Kita dah mula kedengaran naratif undi UMNO dapat DAP. Pundak. Dan benda ni dimainkan oleh pemimpin-pemimpin PN. Khasnya bersatu. Banyak kat media sosial dia orang. Bagi saya ni adalah taktik nak takutkan pengundi. Nak dapat undi dan menang senang. Mari saya buktikan. Pertama, saya nak beritahu, BN Johor tak pernah bersekongkol dengan DAP dalam pentadbiran negeri. Tapi, bersatu sewaktu mengetuai kerajaan Johor pada 2018. Mereka siap lantik exco DAP tau sebagai anggota Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Dan ini buktinya. Kemarin punya ramai dalam tu. Sejak 1886 sampailah hari ini, lebih 140 tahun tradisi pentadbiran negeri, bersatulah satu-satunya parti yang pernah bawa DAP masuk ke dalam kerajaan Johor. Dan itu adalah rekod yang tak boleh dipadam. BN Johor tak buat macam tu. Bila BN bertanding, kita lawan semua. PH ke, DAP, PKR, Amanah, Bersatu, PAS, Muda, semua kita lawan. Bukan lawan olok-olok. Jadi bila BN takbir semua. Jadi kat mana logiknya di Johor ni undi UMNO dapat DAP? Kedua, kita rakyat Johor patut tanya, kalau undi PN dapat apa pula? Semua orang nampak PN hari ni goyah. Bagai retak menanti belah, orang Melayu kata. Tengok kat Perlis tu, peraduhan PAS dengan Bersatu. Tukar menteri besar. Pemecatan wakil rakyat MP Adun dalam kalangan komponen sendiri. Kemarin punya ramai kena buang. Tengok Bersatu kat Melaka. Cabar pula PAS bertanding solo. Ada pula tu cakap-cakap Bersatu akan bekerjasama dengan PKR. Lepas tu nafi. Takkanlah gaya politik macam ni kawan-kawan mereka nak bawa ke Johor. Nak perjuangkan nasib rakyat ke atau nak rebut kuasa sesama diorang sendiri ni? Kalau PN sendiri tak stabil, apa jadi mandat rakyat nanti? Dan yang ketiga, pemimpin mereka sendiri pun beri kredit pada kerajaan BN Johor dan menteri besar kita. Dengar ni apa yang Mak Berhormat Sanusi sebut. Yang besar Johor ni kawan saya. Dalam peribadi dia orang baik dan dia tak suka DAP. Dia beritahu saya. Ni, Tan Sri Anwar Musa. Kata MB Johor dan UMNO, okey, bagus. Bagi saya Menteri Besar Johor baik, bagus. Kalau tempat lain ramai umdak, di Johor tak banyak umdak. Dan Syahir Sulaiman, pemimpin orang muda dia pun post di Facebook. Dia sebut Johor negeri tradisi UMNO. Dan Tuan Ibrahim Tuan Man, timbalan presiden dia, seru untuk bekerjasama. Jadi saya nak ucapkan terima kasih lah di atas pengiktirafan ini. Maksudnya, pemimpin-pemimpin dalam blok mereka ni pun tak nafikan rekod baik BN Johor hari ini. Jadi naratif undi UMNO dapat DAP ni bagi saya adalah taktik terdesak mereka yang habis modal. Ini bukan hujah, ini fear mongering. Nak takut-takutkan rakyat. Dapat sokongan mudah nanti tanpa perlu pun usaha dan tawarkan benda yang lebih baik. Dan kita kat Johor, jangan sedap dengar orang-orang ni cakap 2-3 minit tapi kita merana 4-5 tahun mendatang.